Assalamualaikum. Hari ini 17 Ramadan 1446. Stok dah tak berapa banyak dah yang ada. Banyak yang dah hantar ke kedai. Ni pun nak restock lagi dekat Pasaraya Seri Utama, Petronas Bawak Latih. Dan baru-baru ni dah restock dekat Pasaraya Seri Utama juga. Lepas tu Petronas Bawak Gandin, Jalan Raja Sealwi, dan Pasaraya Peladang, PPK Berseri. Stok tak banyak dah tinggal. Yang ni kebanyakan ni yang dah ditempah ni. Loyang ada dua, loyang manis dan loyang pedas. Kuih sepik, kuih tiram, karah. Ni kuih tiram. Lepas tu rempeyek, bahulu tak ada lagi. Bahulu minggu depan pun nak buat. Muruku dan kuih bakar. Ni yang dah ditempah pelanggan ni dekat Megat Dewa, Kemboja. Nak pergi hantar lagi. Dan ni nak kena pergi restock lagi dekat Pasaraya Seri Utama dengan Petronas Bawak Latih. Jemput-jemputlah ke kedai-kedai yang dinyatakan tadi. Bukan apa, nanti kalau lambat kehabisan. Lagi satu, antara kedai yang telah dihantar restock, peanut cookies dekat Jejawi. Okeylah, cukup sekat ini dulu pagi ni. Apa ni, nak bersiap nak pi hantar lah kuih-kuih ni dekat tempat-tempat tadi, insyaAllah. Assalamualaikum.